Kisah pertama, gangguan mahkamah. Ni kisah daripada Aina. Bila Aina tengok ramai kongsi kisah seram tu, Aina dia pun tergerak hati. Kongsikan sikit lah kisah seram kat tempat kerja dia. Mungkin tak seram bagi kita, tapi dengar dulu. Memang kena hadap jugalah kan Aina ni dengan situasi seram ni. Aina kerja shift malam je dekat kawasan mahkamah dekat Negeri Pahang. Mahkamah tu dibina atas kawasan yang dulunya bukit tau. Faham-faham je lah. Orang kata kawasan bukit ni memang laluan dia. Tapi sebab niat Aina ni cuma nak kerja, nak cari rezeki kan. Rasa takut tu Aina tolak tepi lah. Bukan Aina nak cari benda tu pun. Macam tu. Mahkamah tu besar korang. Kalau jalan kaki memang boleh lelah jugalah. Parking basement bertingkat-tingkat. Kawasan pentadbiran sampai level 3 je. Tapi dari level atas sampai basement memang rasa keras. Kawasan paling kerap orang kena ganggu, lock up dekat basement paling bawah. Nak turun basement bawah boleh guna lift ataupun naik kenderaan sebab ada jugalah office man yang kontraktor kat situ. Pengalaman Aina dia tak adalah seseram Pak Guard yang buat rondaan tiap level kan. Aina dia biasa dengar bunyi budak kecil berlari-lari. Lepas tu pam tandas tu berbunyi sendiri. Bunyi kerusi, meja diseret. Dan dia ada nampak kelibat lalu kat hujung mata dia. Setakat ni belum nampaklah susuk jelas. Harap-harap janganlah. Jadi Pak Gad pula pernah ceritalah masa buat clocking. Ada yang terserempak dalam bilik store tau. Bilik store tu gelap. Ada yang telinga dia kena tiup dari belakang. Pernah juga lift ditekan level 1 tapi terbuka dekat level 2. Padahal level 2 cuma tempat simpan dokumen penting je. Dan lepas pukul 6 petang, semua lampu dah ditutup. Dekat kawasan lokak sementara pun, anggota polis selalu kena ganggu tau. Dia nampak kelibat hitam, dengar suara mengilai kuat. Pernah juga benda tu menyerupai pekerja yang tengah buat kerja baik pulih kat situ. Pekerja office basement paling bawah memang dinasihatkan balik sebelum pukul 7.30 lah. Macam tu. Lepas waktu tu, gangguan dah makin menjadi. Penduduk sekitar pun ada cerita masa pembinaan mahkamah tu banyak kes kematian berlaku tau. Tambah pula dibina atas bukit. Memang orang kata kawasan tu berpenunggu. Sekian itu je kisah daripada Aina. Akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah kedua ni diganggu baju putih. Kisah ni berlaku bulan April tahun 2016. Aina masa tu dia student IPTS dekat Shah Alam. Dia duduk kat hostel jenis rumah kedai. Tahun tu dia genap setahun lah. Roommate Aina ni pernah kena histeria tau. Malam tu Aina dia balik pukul 3 pagi sebab dia keluar dia buat assignment dengan grup. Masa nak naik tangga ke bilik, tiba-tiba kan dia nampak tin kosong jatuh dari tong sampah. Padahal tong sampah tu memang bersih sebab bibik hostel dah buang sampah korang. Bila Aina nak kutip tin tu, depan mata dia nampak benda putih rambut panjang korang. Tak fikir langsung, terus Aina tu lari naik ke bilik. Memang jenis penakut kan. Malam tu dia tidur tak lena sebab dia rasa selimut dia ditarik-tarik. Tapi entah macam manalah, boleh juga terlelap sampai pagi. Bangun, dia tengok roommate dia semua dah pergi kelas. Ingatkan dah tak kacau dah. Aina pun beranikan diri duduk sorang-sorang lah dekat bilik dia. Tapi benda tu pula main pulas tombol pintu. Sampai satu tahap tu Aina call family dia kat KL. Dia minta family dia datang jemput dia sebab dia dah tak kuat dah. Petang tu family dia pun datang. Masa nak keluar bilik, kaki dia tiba-tiba rasa berat tau. Macam benda tu hampir nak masuk dalam badan dia. Tapi Alhamdulillah lah sekarang Aina dah sihat dah. Cuma dia dah tak berani nak balik lewat malam. Macam tu. Kisah yang ketiga pula, kisah rasuk. Aina ni memang jenis suka kisah seram kan. Hari-hari dia layan kisah seram. Kalau nak cerita semua pengalaman mesti Aina memang panjang lah. Boleh jadi novel. Jadi Aina cerita pendek-pendek je. Jadi akak sampaikan pendek-pendek lah. Masa sekolah menengah dulu, adalah satu makmal yang tak pernah dibuka untuk pelajar tau. Dulu masa ada tuition malam, ada seorang student ni pernah nampak perempuan rambut tocang tengah cuci sesuatu dalam sinki makmal. Korang, student tu intai dari tingkap. Tiba-tiba perempuan tu toleh sambil angkat baby dari dalam sinki. Muka putih melepak tapi kosong. Tak ada mata, tak ada hidung,
tak ada mulut. Student tu terus lari. Lepas tu kan, memang banyak kejadian pelik berlaku. Satu hari kelas Aina pindah sebelah Mak Mal tu sebab budak SPM guna kelas diorang. Mak Mal tu paling hujung sekali, depan tangga. Masa tu tak ada cikgu. Aina dengan 3 kawan dia lepaklah dekat tangga menghadap Mak Mal tu. Datang perangai nakal diorang tu. Diorang pergi jengahkan tingkap Mak Mal tu. Seorang kawan boleh pula cakap masa tu, "Keluarlah, kami nak tengok kau." Sambil gelak-gelak tau. Tapi tak jadi apa-apa lah masa tu. Bunyi loceng rehat. Lepas tu semua turun tangga dekat depan Mak Mal sebab dekat sikit kan. Aina dia turun tangga belakang dengan kawan yang nama dia Ina. Tinggal lagi 3 anak tangga kan. Tiba-tiba Ina jatuh atas kawan dekat bawah tau. Semua gelak lah. Tapi lepas tu senyap sebab Ina tak bangun-bangun. Rupanya Ina pengsan korang. Diorang bawa lah Ina masuk Mak Mal depan tangga tu. Baringkan dekat atas meja. Seorang pergi panggil cikgu lah. Aina dia sempat keluar nak pergi ke kantin. Dia lapar masa tu. Tapi tiba-tiba kan Ina bangun, dia terus histeria. Cikgu suruh Aina panggilkan pakcik kantin. Aina larilah pergi ke kantin. Lepas tu dia ada bau keropok leko memang menggoda dia. Tapi tahan je lah time tu. Pakcik tu datang baca-baca. Lepas tu tanya, dari mana? Dari mana? Ina pandang lah atas sambil ditunjuk dekat atas. Dekat Mak Mal haunted tu, macam tu. Pakcik tanya kenapa kacau anak-anak. Jawab dia, mereka panggil aku nak pergi dekat mereka tapi tak boleh. Teruslah Aina dengan kawan-kawan dia terlelai liu tau. Diorang lah yang panggil tadi. Buat muka paling suci lah, macam tak bersalah langsung kan. Tapi tadi belagak sangat. Jadi pakcik tu sempat cakap, benda tu nak pergi pada orang yang seru dia. Tapi orang tu kuat semangat. Lepas tu sekolah memang jadi huru-hara lah. Berbulan-bulan juga huru-hara. Asrama lagi lah teruk. Ada pelajar menjerit masa perimpunan. Cakap nampak makhluk badan separuh duduk sebelah cikgu. Mak ai, ada yang nampak benda muka hancur berlari atas padang. Ramai pelajar asrama balik kampung berubat tau. Kawan yang mula-mula panggil benda tu kena marah teruk. Diberi pilihan pindah sekolah ke buang sekolah macam tu. Dipilih pindah. Sama kan? Pindah sekolah, buang sekolah. Tapi dipilih pindah lah. Masa tu diorang form 3. Aina pun dia dah lepas form 3, dia pindah sekolah teknik macam tu. Sekarang sekolah tu dah okey dah, tak ada apa dah. Ina pun dah pindah sekolah kan. Seorang lagi kawan dia, Lily lah, paling teruk kena rasuk. Sampai mak ayah dia datang bawa balik, lepas tu keluarkan daripada asrama. Itu je lah dulu dari Aina. Kalau akak jumpa lagi cerita dari Aina ni, akak akan ceritakan lagi untuk korang. Akak teruskan pula dengan cerita yang keempat. Rasanya ada di antara korang yang pernah mengikuti kisah Ani tau. Ni kisah daripada Ani. Dia tak tahulah nak mula macam mana sebenarnya. Tapi akak ceritalah kisah masa Ani umur 16 tahun. Sejak umur tu memang ada sesuatu lah yang ikut Ani. Orang kata macam menjaga pun dia. Gitu. Malam tu Ani tidur awal sikit dari biasa sebab esoknya Jumaat ada kurikulum. Ani memang penat sangat berkawat bomba kan. Tambah pula cuaca panas terik. Jadi lebih kurang pukul 12 lebih Ani dah masuk tidur dah. Ani memang biasa guna lampu tidur malam yang malap tau. Dia malap sikit lah sebab Ani ni jenis rabun lagi malap lah. Kalau gelap gelita memang susah nak cari spek bila dia nak bangun pergi ke tandas kan. Lepas cuci muka, dia cuci kaki semua, Ani pun masuk bilik. Lepas tu dia nak tidur lah. Tak lama lepas tu korang, Ani rasa macam ada orang goyangkan badan Ani. Macam terdesak sangat nak suruh Ani bangun. Masa tu Ani separuh sedar lagi. Bila Ani pusing dengan mata separuh buka, Ani nampak satu benda tau. Dia hitam. Dia berdiri tegak. Rupa dia tak jelas lah sebab Ani kan rabun. Tiba-tiba Ani teringat tau, setiap kali nak tidur memang Ani kunci pintu bilik. Sebab Ani tidur pakai singlet, lepas tu pakai seluar pendek je. Takut ayah ke abang dia masuk tiba-tiba kan. Lagipun Ani jenis kalau study memang tak suka orang kacau lah. Bila Ani bangun, terkejut kan, benda tu terus hilang. Ani buka pintu, dia turun dekat bawah, dia jumpa lah mak dia. Ani cakap ada orang dalam bilik. Lepas tu mak dia naik lah cek almari, bawah katil semua, memang tak ada apa-apa pun. Malam tu Ani tidur dengan mak dia.
Dia dah takut kan. Lepas mak dia renjis adalah air dia orang dalam bilik tu. Lama jugalah benda tu dia dah tak kacau dah ni. Lepas habis sekolah, umur dia 20 tahun masa tu, Ani dia kahwin. Lepas tu dia pindah ikut suami dia. Dia orang duduk kat rumah sendiri. Sampai satu masa Ani ajaklah suami dia tinggal dengan mak mertua. Sebab tak sampai hati kan tengok dia duduk berdua je dengan adik ipar yang kurang upaya pula tu. Lepas sebulan duduk sana, Ani dapat tahu yang Ani pregnant 3 bulan. Ani bagi tahulah suami dengan mak mertua. Sejak tu kan mak mertua berubah sebab dia harapkan Ani ni kerja. Padahal Ani ni pernah keguguran sebab penat kerja sebelum ni. So suami dia tak bagilah Ani kerja sampai bersalin masa tu. Tapi mak mertua dia suruh Ani buat kerja berat. Angkat baldi air, lepas tu siram bunga, lepas tu bersihkan sarang labah-labah dekat siling, lepas tu basuh baju guna tangan. Lama jugalah Ani bertahan. Sampai jiran bagi tahu suami Ani yang Ani selalu buat kerja berat tau. Terus suami dia bawa pindah rumah. Masa pindah tu Ani 6 bulan pregnant. Jadi mak mertua siap makin hama lah Ani dengan baby dalam perut tu kan. Bila sampai rumah lama diorang, Ani nampak kelibat dekat balkoni tau. Ani fikir mungkin sebab penat, tertekan, jadi Ani abaikan lah. Esoknya suami dia pergi kerja, Ani sambung tidur. Bangun dalam pukul 11 macam tu, dia mandi, lepas tu masuk dapur. Dekat dapur Ani nampak benda tu lagi. Kali ni dia tak hilang tau, berdiri menghadap dinding. Dia pakai baju biasa, tapi kan kaki dia tak jejak lantai. Ani rasa nak pitam masa tu, tapi dia kuatkan diri dia telefon lah suami dia. Suami dia balik, lepas tu cakap dia pun nampak benda yang sama tau dekat belakang pintu bilik. Suami dia pesan jangan kacau, dia ignore je lah. Mungkin dia nak tumpang macam tu kan. Dia tak nak berat-beratkan keadaan. Jadi esoknya macam biasalah, tiba-tiba abang ipar Ani ni dia call. Dia cakap mak mertua masuk ICU sebab serangan jantung. Jadi selama ni tak pernah pula sakit jantung kan. Jadi Ani jadi macam pelik tau. Masa Ani tengah bersiap-siap nak pergi hospital, Ani nampak benda tu lagi. Kali ni dia bagi nampak muka dari tepi. Memang sebiji muka Ani. Tapi kan kaki dia masih tergantung, tak jejak lantai korang. Seram sangat. Ani buat tak tahu. Dia fokus nak pergi hospital je masa tu. Sampai hospital, doktor cakap mak mertua dia dah stabil. Lepas beberapa hari kan, Ani nampak lagi benda tu. Kali ni dia tunjuk muka penuh. Memang muka Ani. Terus Ani pengsan kat situ buat tengok muka sendiri kan. Bangun je dia dah kat hospital. Ani ceritalah pada suami dia, tapi suami dia tak percaya benda tu sama muka dengan Ani tau. Beberapa bulan lepas tu, Ani selamatlah bersalin. Dia balik rumah, lepas tu benda tu masih juga ada kat balkon ni. Lepas beberapa bulan, jiran komplain baby Ani ni selalu nangis kuat. Ani cuma mampu minta maaf je. Takkanlah nak tutup mulut baby pula kan, nak sumbat-sumbat dengan kain, mana boleh. Selang beberapa hari, suami dia bagi tahu jiran tu, kemalangan patah kaki korang. Ani teringatlah benda tu tau. Sebab sesiapa pun yang jahat dengan Ani ataupun buat sesuatu kat Ani kan, selalunya akan kena musibah lepas tu. Ani tak pasti tu kebetulan ke memang benda yang menyerupai Ani tu memang ada kat situ untuk jaga Ani ke, memang Ani tak pasti. Tapi dalam hati Ani kan kuat rasakan dia macam cuba melindungi Ani tau. Sampai sekarang Ani dah ada 2 anak dah. Benda tu masih ada. Setiap kali orang sakit ke hati Ani atau buat jahat kan, memang akan ada sesuatu jadi pada orang beberapa hari lepas tu. Dan setiap kali tu jugalah benda tu rasa makin dekat dengan Ani tau. Itu pengalaman daripada Ani lah. Tamatlah untuk 4 kisah pada kali ni. Ambil yang baik-baik je, yang tak baik jangan ambil tau. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.